beg tangan Google Pixel warna peach ataupun pink ada dekat tangan aku sekarang ni, dan aku pun tak tahu ada isi apa kat dalam. Okey, aku raba sikit-sikit, sama-samalah. Aku tunjuk dekat kamera, korang pun tengoklah ada apa. Okey, kita mulakan dengan barang yang besar dulu lah. Okey, aku raba barang besar. Oh, okey. Google Pixel 11 Pro Fold. Okey, phone lipat. Phone lipat warna hitam. Okey, kita letak tepi dulu, kejap lagi aku unboxing. Lepas tu, okey, kotak besar lagi. Google Pixel 11 Pro. Ini 11 Pro, okey, bukan 11 Pro SL. Kalau Pro SL dia besar lagi, okey. Tak tepi lagi. Okey, lepas tu seterusnya macam dengan sikit. Okey. Casing Pixel 11 Pro Fold. Okey, ini fold punya casing lah. Sebab tu bentuk kamera dia besar kan, okey. Dan seterusnya, okey, dia mesti ada pair satu ni. Pixel 11 Pro warna yang macam hijau tadi lah. Okay, ni casing dia. Baguslah. Jadi maksudnya ada dua handphone, dua casing. Aku rasa macam dah tak ada phone dah. Tapi ada apa lagi ni? Okay, ada katalog kot. Google Pixel 11. Okay, dekat dalam ni dia ceritakan lah apa kelebihan dia, rasa aku kot. Kelebihan dia lah. Okay, Team Pixel apa semua kan. Benda ni menarik lah. Mungkin dia punya kelebihan kot. KSP dia kan. Lepas tu seterusnya, ada topi. Topi Pixel. Sama macam warna bag. Aku rasa ni warna hero tahun ni kot. Okey. Nampak tak? Okey, dia tulis Google Pixel. Dekat belakang ni dia ada tulis sesuatu tu. Apa tu? Nampak tak? Okey. Itu tulisan dia. Dan kalau kita pakai macam ni lah. Sedikit jambu lah kan. Tak nak lah aku pakai. Buat yang atas meja boleh lah kan. Okey. Lepas tu, apa lagi ada? Okey. Ini stokin Stocking Google Pixel warna pink. Aku rasa ini sampai lutut ni. Bila sampai lutut, kalau untuk lelaki, kalau tak main bola, nak pergi meranggi kot. Okay, kita cuba pakai lah. Okay, aku pakai. Aku demo live punya korang. Okay. Aku dah kata dah. Nampak? Panjang. Tapi boleh flex lah. Dekat tepi ni tulis G, Google. Okay, stocking dah pakai. Dan seterusnya, lagi sebelah tak payah pakai lagi. Seterusnya, kita tengok ada apa lagi. Ini tak ada apalah. Ini pas aku semalam, Han Mizan. Okey, ini pas nak masuk untuk media pas malam. Dan yang terakhir. Okey, yang terakhir ada satu kotak putih. Aku tak tahu isi apa, tapi biasanya lah benda ni tumbler, dah beli agak. Tumbler warna sama. Okey, ada tulis Google Pixel. Okey, ini tumbler lah untuk isi air. Pun samalah, boleh katakan mungkin aku jarang nak gunakan. Kita cuba pakailah one set, okey. Kita pakai topi, kita pakai stocking dah pakai, tumbler. Ini warna pink ke warna peach sebenarnya?